Assalamualaikum semua. Okey, ramai yang tak tahu yang kami meniaga nasi air kelepok yang pakai dapur arang ni yang selalulah kena tukar, jahanam. Bukan murah-murah tau. Satu ni harga dia dekat dalam RM50 lah kita kira. RM50 pak semua dah jahanam ni. Nampak semua nak tukar. Pakai 3 bulan dah kena tukar. Ini ada dekat 28 dapur. So sekarang kita tukar yang baru. Jom kita tengok. Let's go. So dapur arang dah sampai. Dapur arang kau tengok saya dah order banyak ni untuk standby. Ya, costing kami berapa banyak kami nak guna, nampak? Nampaklah kita dah order banyak dekat dalam 20. Yang baru punya ni, tapi design lain sikit supaya boleh jimat ruang. Tapi ini yang lebih tahan lah. So dekat sini korang boleh nampak costing kita untuk meniaga nasi ayam claypot dapur arang ni bukan mudah lah. So costing kita agak tinggi. Macam dapur yang kami guna sekarang ni, nampak yang dah rosak pecah-pecah macam ni korang nampak, kami kena tukar. So kalau tak tukar, dapur kami tak boleh letak dengan cantik. Arang akan pakai terlalu banyak nanti sebab dah hancur. Hancur habis dah. So korang boleh kira lah. Kami ada dekat 28 dapur arang. So kalau kami tukar semua dapur arang ni, costing kita dekat 1000 lebih lah. Dapur sahaja. Dia tak sama macam korang masak pakai dapur gas yang korang beli, satu yang besarnya yang boleh banyak masak banyak nasi ayam claypot dengan yang kita pakai dapur arang. Sebab yang tu mungkin korang beli dalam berapa ratus sahaja, korang boleh pakai tahan lama. Setahun, 2 tahun. Ini baru dalam 3 bulan dah kena tukar. Tapi kita tukar sikit-sikit lah sebelum ni. So sekarang kita nak tukar semua. Tukar semua terus. So dia paling limit lah. Limit dia boleh pakai dalam 5 bulan lah. 5 bulan kita kena tukar baru dah. Okay. So itulah yang saya nak beritahu ke orang yang mana yang tak tahu pasal bisnes nasi ayam claypot ni. So itu saja. Tak ada apa-apa pun sebenarnya, saja nak share dengan korang yang kami dah ada dapur baru. So siapa yang datang nak make video ke apa nanti, cantiklah sikit. Alright, itu saja. Assalamualaikum. Bye.